Assalamualaikum dan hai guys, saya Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Okey, sebelum kita nak start video ni, cuba korang tengok dulu gambar-gambar ni. Macam, cuba korang teka, saya ambil gambar-gambar tadi tu guna kamera apa? DSLR? Mirrorless? Salah, semua gambar tadi tu saya tangkap guna phone je. Dan phone tu ialah Vivo V60. Jadi dalam video kali ni, kita nak tengok betul ke phone ni macam apa yang Vivo claim, sebuah phone yang fokus untuk portrait tapi hasil gambar boleh lawan phone flagship harga lagi mahal. Boleh ke dia jadi raja portrait untuk segmen harga dia? So jom kita mulakan video ini. Okey, benda pertama yang saya paling excited nak test dekat phone ni semestinya dia punya kamera. Sebab Vivo V60 ni, dia still ada partnership dengan Zeiss macam flagship Vivo X series. Dekat belakang ni ada 50MP Zeiss Super Telephoto Camera yang lengkap dengan OIS dan sensor Sony IMX882. So apa benda Super Telephoto ni? Pernah tak korang nak ambil gambar orang tapi korang rasa segan nak dekat? Atau korang dekat satu event nak ambil gambar artis atas stage tapi korang duduk jauh ke belakang? Selalunya kalau zoom gambar pecah kan? Tapi benda tu tak berlaku dekat phone ni. Contohnya macam gambar ni, saya ada pergi satu event masa Hari Malaysia hari tu. Ni gambar biasa guna 1x. Nampak stage tu jauh kan? Tapi dengan phone ni, korang just slide je sampai 10 kali zoom. Dan hasilnya sangatlah mengejutkan saya. Nampak tak? Muka akak atas stage tu nampak sangat clear. Dia punya detail baju, muka, semua masih nampak dengan jelas. Inilah function telephoto stage portrait. Dia boleh zoom sampai 100 kali tau. Tapi pada saya, 10 kali zoom pun dah cukup padu untuk dapat gambar portrait yang macam ni. Orang tu pun tak perasan kita tengah ambil gambar dia. Memang terbaik untuk candid. Itu baru zoom. Kalau untuk portrait biasa, Vivo V60 ni ada satu feature. Nama dia Zeiss Multifocal Portrait. Senang cerita, dia bagi kita 3 lensa pro dalam satu phone. Kita ada 23mm untuk gambar wide, 85mm untuk portrait yang lebih tight dan 100mm untuk portrait close-up dengan background blur yang creamy. Contohnya macam gambar ni, saya ambil guna 100mm. Korang tengok detail dekat baju tradisional abang ni dan blur dekat belakang tu. Nampak sangat kemas dan neutral. Subjek tu memang betul-betul pop out. Walaupun saya berdiri jauh sikit, saya boleh dapat shot yang macam ni. Nampak pro kan? Tak payah susah-susah nak bawa kamera besar. Okey, selain daripada hardware Zeiss yang power, phone ni pun ada feature fotografi yang best. Pertama, AI Aura Light Portrait 2.0. Selalunya kalau kita ambil gambar dekat tempat gelap sikit, muka jadi tak bermaya, nampak kusam. So dengan adanya Aura Light ni, dia macam ada spotlight kecil untuk bagi dia jadi cerah secara natural, bukan macam flash yang terlalu terang tu. Lepas tu phone ni ada satu lagi feature unik yang phone sekelasnya tak ada, iaitu AI 4 Season Portrait. Korang boleh tukar gambar background portrait korang jadi musim bunga, panas, luruh dan even untuk musim sejuk. Walaupun kita kat Malaysia ni panas dan lembap sepanjang tahun, bolehlah feeling-feeling macam ambil gambar dekat overseas. Okey, kita dah banyak sembang pasal kamera belakang. Kamera depan dia pun tak kurang hebatnya. Dia ada 50MP Zeiss Group Selfie Camera. Macam gambar selfie saya ni, walaupun cahaya matahari kat belakang tu agak kuat, muka saya still nampak clear. Ini sebab ada AI yang boleh tolong seimbangkan cahaya. Dan bagusnya phone ni bukan setakat ada kamera yang power. Dari segi design pun, Vivo V60 ni memang rasa sangat premium. Dia ada quad curve display, so bezel tu nampak nipis sangat. Dan bila pegang tu, sedap je dekat tangan. Warna yang saya pegang ni berry purple, memang nampak lawa. Dan untuk performance pula, dia guna chipset baru, Snapdragon 7 Gen 4. Nak main game, nak scroll social media, semua rasa laju dan smooth. Tak ada sangkut-sangkut. Dan untuk bateri, inilah part yang paling best. Vivo letak bateri 6500 mAh dalam body phone yang nipis macam ni. Kalau charge pula, Vivo bagi 90W flash charge, tak sampai sejam dah settle. Dan paling penting, charger dapat sekali dalam kotak, so tak perlu beli asing. Oh, dan phone ni pun tahan lasak juga. Dia ada feature kalis air IP68 dan IP69 dan even boleh shoot video atau gambar sedalam 1.5mm underwater selama 2 jam. Jadi, berbaloi ke beli Vivo V60 ni? Kalau korang jenis yang suka ambil gambar, terutamanya suka ambil gambar portrait, gambar telefoto, tapi nak hasil yang nampak pro, macam guna kamera mahal, dan dalam masa yang sama bajet korang bukan untuk phone flagship, Vivo V60 ni memang pilihan yang sangat-sangat berbaloi.
dia bagi kita kebolehan zoom yang hebat. Saya suka dia banyak portrait lens yang versatile, performance pun laju, design cantik dan bateri dia sangat tahan lama untuk nak pakai dari pagi sampai ke malam. Pendek kata, ini sebuah phone yang ada package yang seimbang dan lengkap untuk harga dia. Dan Vivo V60 ni dah dijual pun di Malaysia. Untuk harga, model 256GB dijual pada harga RM1,999, sementara model 512GB dijual pada harga RM2,299. Jadi, apa pendapat korang? Adakah Vivo V60 ni akan menjadi next phone untuk korang beli nanti? Cuba korang share dekat bahagian bawah video ini. Kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.